baik. Okey. Rokok? Ya. Vape? Ya. Rajab? Ya. Alkohol? Ya. Nampak dekat realiti. Orang normal tak nampak. Tapi orang yang pengguna pil-pil ni dia akan nampak. Jadi itu yang menyebabkan boleh kemalangan jalan raya, boleh menyebabkan bunuh-membunuh. Dan kesan jangka masa panjang dia, tu kesan jangka masa pendek. Jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. Tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semuanya dengan usaha. Bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah kita pasti akan berjaya. Okey, itu saja.